Cari the best Nancis in Malaysia. Nancis Hunting episod 9. Finally, aku dah sampai KL and nak cuba the king of Nancis. Orang cakap ini tempat Nancis yang paling power sekali dekat RSMY. Yang aku pergi ni cawangan dekat area Chowkit. Okey, sebenarnya ramai yang ingat RSMY ni kedai mamak. Itu sebenarnya kedai Pakistan. So sebab tu dia tak ada roti canai. Ini diorang punya Nancis extra cheese. Nancis dia style Nancis yang plain, tak ada sauce dekat atas tu. So bila aku makan, aku boleh rasa dia punya roti tu semata-mata dengan cheese. A bit plain, tapi sebenarnya inilah rasa original Nancis. So kalau korang nak enhance lagi rasa nan dia, boleh tambah gravy ayam ke daging ke kambing ke, ikut selera korang lah. Pada aku okey je lah. Aku macam mengharapkan extra, tapi it's okay. And harga dia a bit tinggi sikit daripada Nancis lain yang aku pernah try dekat Ipoh. So aku punya rating dalam 6.8/10 untuk aku punya selera. Thank you RSMY sebab belanja Nancis ni. Untuk episod ke-10 pula, maybe the final episode, aku akan pergi satu lagi tempat Nancis. Cuba korang komen dekat mana tu.